1-0 di Stadion Tunku Abdul Rahman Baloi. Dan sekali lagi Faisal Alim dengan jaringan kelimanya bersama Selangor pada musim ini. Faisal Alim, kisah kebangkitan yang perlu anda ingati. Ini adalah kisahnya. Ya, ini gerakan yang menjadikan perkara ini lebih sempurna sehingga Faisal Alim dapat menjadikan gol. Dan sekali lagi mereka memenangi bola di kawasan tengah. Dan orang yang sama juga, Zack Club membuat hantaran yang cukup baik, menggunakan offside foot dan mengadakan ruang untuk Faisal Alim di kawasan hadapan yang membuat larian on time, timing yang baik sehingga kan berhadapan dengan Azri Ghani dan dengan mudah untuk menjadikan gol yang pertama untuk pasangan Selangor pada malam ini, membuat percubaan lirik di kawasan Nemus. Kelajuan, kepantasan dan klinikal dari Faisal Alim untuk menewaskan Azri Ghani selepas mereka berempas pulas mencari ruang yang paling sesuai untuk merobek pertahanan Negeri Sembilan.